Dia cakap dengan saya, kalau operasi ni gagal, kamu... Dia cakap lah possibility tu. Takut air tu terkeluar ke time nak sedut tu kan. Macam mana fasa masa kena sakit tu? Mula tahun lepas lah, bulan 10. Saya ingat lagi lah, Deepawali lah time tu, cuti. Saya kat kilang, saya dah batuk-batuk dulu lah. Batuk kering lah. Pergi klinik, makan ubat pun tak okey apa semua. Makan antibiotik semua tak okey. Dalam beberapa minggu tu, dalam bulan 11 tu, saya demam 3 minggu. Lepas tu baru rasa sesak nafas, rasa macam mengah. Lepas tu terus pergi masuk hospital, tengok x-ray. Tiba-tiba paru berair belah kanan lah. Kiranya dia dah penuh lah. Terus saya kena masuk ward kecemasan. Dah masuk 1 hari tu dekat hospital Tenggarang kan, kat ward kan. Doktor kata nak tebuk kat belakang. Tebuk biasalah kan. Nak bagi keluarkan sikit lah. Sebab dia nak prefer ke Sungai Buloh. Untuk tengoklah dalamnya kenapa banyak sangat paru berair kan. Keluar sikit pun rasa tak okey juga lagi. Dah tebuk sikit lah. Cecair sikit je dia keluar kan. Cecair tu dalam paru-paru ke atau dalam rongga luar pada paru-paru? Oh, saya tak tahu. Doktor tak cakap lain tu? Tak cakap. Tapi dia tebuk je lah belakang ni kan. Tebuk pakai jarum kecil tu. Tak selesai juga sebab masa tu on ubat lagi. Dalam masa 6 hari dekat Tenggarang. Kat x-ray tu tak okey tak. Pergi Sungai Buloh. Jumpa doktor pakar kan. Jadi bila dah pergi Sungai Buloh, saya pun time tu tebuk kat sini lah. Walaupun dia bagi ubat tidur kan. Tapi saya sedar lah. Saya tengok lah apa yang dia buat tahun lalu ke apa benda kat mata saya. Bila dah habis tu, dia cakap, kamu punya air banyak. Macam ada yang kita yang spray motor tu. Yang ada 1 tabung kan. Penuh 1 tabung tu. Dia colour warna oren-oren macam tu lah. Dah tak ada rasa sakit lah. Bila dah keluar dah. Tapi masa proses operation tu, apa fikiran masa tu? Yang tu saya reda je lah kan. Dia ada banyak doktor pakar. Dia ada jumpa saya kan. Cek dulu apa benda sebelum operation tu. Dia cakap dengan saya, kalau operation ni gagal, kamu macam-macam lah kena kan. Dia cakap lah possibility tu. Takut air tu terkeluar ke time nak sedut tu kan. Dia masuk ambulans sekali tengok. Jadi saya tengok saya punya dalam paru tu ada tanah sikit warna kuning. Infection lah.